Beli eh. Dia betul beli. Ha. Ini dia rakan-rakan. Ini pot baru, pot baru. Ha. Baru dah jarak baru. Itu dia, tengok bukan takat pot baru. Kasut baru Tak tahu lah nak jauh mana lagi, nak patah balik ke. Kita takkan patah balik. Ini trek kalau pakku, kalau hang tengok ni trek naik kawan 6 bulan Jun. Kami main try Simulasi. Simulasi 2 orang. Pasal dah. Oh, set jam lu. Apa-apa hai set jam lu. Apa-apa hai kita set jam lu. Ni lokasi baik mana aku punya ni. Tengok Aero mula duk lari seorang lah. Tasik pagi je ni kita tak kerja apa boleh. Dijoin dia lari hari kerja. Dia tak boleh stamina. Dia memang perlu stamina. Ni dia ni. Siapa nak join naik kawan minggu depan? Naik kawan Rainforest. Rasanya palingnya ni. Sini tempat Pak Ku buat dek tahun ni dia datang lain 6 kilo. Ni kami hari ni saja buat gila. Kunci motor dia kunci lah. Cantik pagi. Harap-harap 6 bulan ni cuaca macam ni. Ini betul-betul simulasi ikut jam. Logo apa? Pukul 7.44. 7.44 lori belah boleh. Dah lah terkejut enjin juga dah. Aram tu. Cantik kawan-kawan. Cara horn tu depan muka pula tu dia horn. Jom kita terus. Ciao. Kena sakit tu. Ini taman. Taman boy. Rimba herba. Ni trek Pak Ku minggu depan. Hampa main dari sana tadi tu. Ikut ni. Untuk yang tak pernah join lagi. Tapi memang best lah. Terus ikut ni. Tepi-tepi ni rumah. Rumah tidur ni. Macam chalet. Tapi tu lah. Polis ni lemah betul. Dia punya pengurusan bahagian-bahagian ni. Polis ni cantik. Tapi jadi bangkai habis. Ku pun heran. Orang nak tolong promosi dah tak boleh. Masalah. Ada anjing teman pula pagi ni. Siapa yang takut anjing jangan main. Kalau seorang-seorang. Ada anjing sekok ni. Anjing ni nama Tony. Kami panggil Tony tak depan. Tony gila Lucy. Mulai buat. Spider. Ni rakan jenayah. Dah kemas lah. Mana ada muka teruk lah senyum lah. Ku kata dah. Kami baru mula 3 minggu. Hampa yang duk leno bila nak mula. Rancak bang dengan tak bayar sewa masuk. Balik kena bayar. Rasa haram sangat kita ni. Ada? Tak tahu. Ni. Game staff ni. Ni kalau kita masuk. Kalau mai sampai dah ni. Anjing tu buat mesra alam pula kata tu. Anjing ni lah. Breakfast. Ni kalau masuk kena bayar duit kalau ikut ni tahun ni. Kami main awal orang kerja untuk main air. Mari kita tengok. Ada tulis kot. Dewasa. Tu. Tu dia tu. Dewasa RM2. Balik lagi lah RM2 kita bayar. Kepala RM2. Turun tahun ni dusun nak kawan. Masuk dusun nak kawan. Trek ni rancak ni. Kalau nak buat yang kelak guru pun boleh buatlah sekali. Kita main outdoor kali. Kawan dia panggil. Dia tu Tony membawa. Kalau hampa takut ni jangan mai. Kawan dia panggil jauh tu. Mai balik tu. Ni trek nak kawan ni. Rancak. Okay, kami nak jalan tu. Macam orang tinggal sekat ni. Tengok, ni burung punya tu. Tangkap burung. Yang belah nu. Yang kita ada parking tu kan. Tengok. Aduh, sayang.
Ni burung punya ni aku tahu. Burung punya dulu ni. Tapi tu lah. Tak ada satu yang berguna. Lingkup habis. Aku pun pelik. Nampak. Terus lagi. Terus lagi. Berapa ratus meter? 500. Cish. Untuk Itu nak kawan punya kedai makan. Kita ada lagi 4 kilo. Lah guru tadi tak mau buat. Allah. Pokok tu, hampa tengok. Walaupun tepi jalan ada pokok macam kita masuk dalam hutan purba. Jumpa signboard. Terus lagi. Untuk pi nak kawan. 5 kilo. 500 meter. Tapi trek kami hari ni 6 kilo. Ada lagi 5 kilo. Depan tu ya. Tengok. Baru kilometer yang kedua. Tidak, ni loleh-loleh. Tidak apa-apa era ni. Tapi selepas training dengan mantap. Selama berapa minggu lah? Ada 4 minggu lah? Bulan lah? Sebulan lah. Steady lah. Kami plan nak pergi naik Bukit Telipung. Itu kita punya main lah. Main. Tapi nak bulan ni kita kita join dengan kawan tu. Kita jumpa hari tu. Siapa yang daftar nak kawan. Tengok kawan-kawan tengok tak. Tu nampak tu. Cantik. Cantik ayak dia. Ni. Boleh mandi main lagi. Jom. Ni Cikgu Nizam ni kalau nak kenal. Ni Cikgu Nizam. Seorang pelipur lara di sekolah. Bukan pelipur pula. Ini bukan cikgu sastra. Ini cikgu PSV ya. Sama duk rekod yang kau dengar lah aku duk tembang apa kami dua ni. Kalau hampa pesa pi kaingat straight up. Kaingat straight up memang hampa akan jumpa lah satu lukisan. Ada lagi kain kuih tu. Pula dah. Aduh, hari ni ada anjing sikit dia ikut. Ish. Kata ni. Hampa nak tengok tu ni. Aku dah lemah, aku dah lah takut anjing. Bukan nak sembang. Tapi memang aku takut. Tengok rekod pun tak keluar. Memang lah. Pergi tu lah. Aduh. Kacau kerja ni. Rosak kita punya rakaman ni. Asal lega lah. Cantik lah. Tempat memang cantik. Itu lah nyamuk. Lupa ke nak bawa hot mosquito punya tu. Mosquito apa? Repellent. Tu kedai. Aku beli dah tu ni. Memang ada. Beli dekat farmasi je tu. Memang pula dah. Kamu tengok aku lemah yang menatang tekok ni. Siapa tak takut anjing tak apa. Aku takut masuk dalam video cerita takut anjing malu korang. Takut kita buat takut. Haram nak nyikut apa. Siam mana Tony. Dia kata Tony, kami hari ni bersama dengan Tony. Aduh, Tony ni ikut sepanjang trek pula. Apa tengok? Ikut terus dah ni. Aduh. Orang yang bawa kereta semua tengok kami pelik. Dia kata ni geng-geng siam mana ni bawa anjing. Buat tak tahu. Jom. Alah datang ni. Cara ni memang dia ikut kita sampai habis ni. Okey. Kita dah tak separuh belum separuh perjalanan. Naik bukit sikit. Tu dia tu. Itu kita turun kan. Yang bini tu mula dari sana kak. Mula trek kesak tu. Tu orang tengok dia pun kata naik sikit lagi sampai lah. Banyak lah sampai. Jauh ayat tak boleh belah nampak tu. Ni ada makhluk. Makhluk yang indah. Cantik. Nak kawan ni kalau hampa main jalan memang best lah. Tapi kalau ada anjing lagu kami jumpa ni memang letih Siapa takut anjing jangan lah. Aku dah takut anjing. Abang Cuping takut anjing tu tak. Anjing ni tak takut kami. Sekarang ni ada rezeki lah. Cuaca kita baik. Pokok-pokok pun elok ya. Cuaca elok lah. Siapa tinggal mesti sedih lah ni. Ada sekok tu. Tak marah. Nyemai juga
Aku ingat dia nak patah balik dah. Tinggal kereta lontan. Lama ni cara ni lah. Lama orang ni. Dengan gym ni, tak gym ni. Kita mendaki lah sikit. Nampak tu. Sang anjing. Aduh, anjing ni. Ni dia yang duk kereta sikit lagi. Okay, sampai dah. Dusun lah kawan punya gerai. Tapi jangan main awal sangat macam ni. Suasana menakutkan. Sunyi. Sunyi tak ada siapa. Tapi kalau tak mau beratuk. Ni dia ni nak kawan ni. Sampai dah. Ambil bukti je kami dua. Tengok. Tak kecoh betul ya. Okay, my friend. Kita bawa kawan ni. Aduh. Ramai orang. Nak masuk? Tak mau lah no. Kita main. Mana Tony? Kacau lah memang pun. Aku kata dah jangan bawa. Nak bawa agak datang tu. Tokok orang ni. Ni lokasi dah. Let's go my friend. Tu lah kena gelok kau ni. Kalau kata orang bagi kat kita ke, bukan suruh jaga. Tak bedok je. Tahu. Dia harta banyak ni pun letih. Minta kita tak banyak sangat harta. Aku nanti tinggal kat anak-anak apa kereta dengan rumah benda lain tak kot. Benda lain masa tak ada lah. Sepatuh macam bang ni. Siapa lalu? Kita orang kepok. Tu lah natang ni. Cuaca ni memang lak lah. Tapi tu lupa bawa nyamuk. Nyamuk banyak tu. Track cantik. Oksigen A+ ni track ni. Oksigen memang A lah. Aduh. Nyamuk lu tu tak tengok. Beli baju jangan kita dulu. Apa dah nyamuk? Baju panjang. Baju warna cerah. Warna cerah ni cari lengan tak ada baju. Dia podok lari pakai singlet tu nyamuk tak ada ngetik ke no. Laju. Cantik track ni. Siapa tak biasa main boleh lah. Dia tak lah. Ngeri sangat tu. Track dia cantik. Batar semua. Cuma yang bestnya lalu dalam hutan. Nak ngeri apa orang lalu. Orang banyak. Benda pelik-pelik pun tak ada lah kot ni. Hutan simpan. Teringat cerita darah Satria. Pokok ni dah Pokok. Tu patah-patah weh. Style dia kot. Dia sampai ada tahap dia tak boleh lawan pokok lain, dia mati. Dia nak cari cahaya. Baik jadi pokok lalang. Dah tak apa. Lama-lama dia raput. Boleh ni ambil kalau nak buat benda. Ambil betul tak mati No, straight tu. Straight mana tahu. Kami duduk kaji pokok tu. Ada satu pokok tu dia lurus je. Jalan mesti sadar lah. Ini kau punya terima. Sehari tak merung kan kita lah. Dia dekat ni, dia dekat. Shoot lah. Mantap. Aku beli kaki ni memang tu. Aku beli kaki ni memang lak. Memang rezeki. Aku beli kaki tu. Memang lak lagi. Boleh sekali ngampun. Dia memang main macam tu. Ni aku tak payah pegang Zek. Dia main sepasang. Sepasang?
Nanti universal kan dia mahal untuk. Untuk DJI. Untuk yang ni untuk Pocket 4. Oh, kami dah masuk kilometer yang ke... Jom ambil. Jarang tak boleh. Baru ada 2.8. Ada lagi 4 point. Oh, 3.2. 6 kilo. Steady. Boleh lah ni, boleh lah. Boleh naik telefon. Kami duduk patah balik lah. Sampai dah dekat apa nama ni? Komplek Eko Pelancongan. Untuk yang tak pernah tengok, lalu lah tak nak baca pun tulis apa atas tu. Ni satu tempat yang cantik lah kat Perlis. Eko Pelancongan. Dulu kopi. Dia naik okey apa? Tapi sampai dekat jambatan warni tu tak balik. Jambatan. Oh, situ baru boleh. Ada boleh 1.5 kilo lebih kurang. Tu paling malam. Ya, bang. Jalan bang, jalan bang. Ni mangan member lah. Tak boleh bawa bini lambat. Ini kena jalan lain. Bergaduh. Bergaduh lah kak. Aku tak mau pujuk. Oh, abang tu lah. Kita memang. Tu. Dah keluar lah. Event ni lah ni Pak Ku. Kami test track lah ni. Geng-geng jalan gembira bukan geng-geng lari. Jalan kaki. Pak Ku punya event. Oi, mari kita ambil gambar akhir. Boleh jalan kaki. Kami dah jalan kaki. Dah apa? Dah tulis dah nak join event tu. Kita jumpa hari kejohanan. Mesti padu lah. Tak tahulah nak mampu ke nak hidup. 6 kilo. Trek memang cantik. Berapa lah? Ada ke 9? Lah baru pukul 8 lebih dekat pukul 9. Tapi cuaca jangan susah hati. Memang teduh. Tanya Pak Guru, cuaca hujan juga ni. Sebab kita lari dalam hutan. Memang teduh lah. Siapa tak biasa main boleh join lah. Jalan kaki pun boleh biasa. Sebab naik bukit banyak. Trek ni laku keras. Berapa banyak event lah buat kat trek ni. Nampak ada pondok cik kat. Kita ada lebih kurang sekilo je. Tak nak tamat lah. Bantu lah. Tak ada hal lah. Aku jalan. Okey. Tengok orang selujur nak share video. Aku bagi jauh tak nampak dia. Tengok. Oi, jangan jalan ya. Itu dia. Hai. Jauh tu. Cish. Ya. Boleh. Orang tu. Tapi tu lah 10 meter yang buat. Biar betul. Nak terus lah? Kau tak mahu? Okey, kita bagi tamat ah. Okey, selesai. 476. Jom habis cukup 5 kilo mah. Tapi kita masuk kono. Leceh banyak. Cukup 5. Pak Ku tulis 6 kilo. Pak Ku kecoh lah. Kecoh juga Pak Ku. Abang kecoh nak pergi kami masuk. Jom kita pergi sikit je. Dia tu motor kami duduk tanya tu. Saya boleh ambil gambar pergi drone terbang di sana. Motor kau orang. Aku malam tu sampai tahun ni. Penamat dia tahun ni. Tapi yang kena masuk depan tu. Masuk ke sana. Allah, lari sampai tahun ni krem. Tak tengok lah. Tahun ni krem dah. Yang PDJ duduk cepat bang. Sikit bang. Meter sana nak main ke sini. Keren tahun ni. Ni dia duduk gini. Ni event ni. Tahun ni minta maaf lah Pak Go. Kita tak join lah tahun ni. Putra ni. 10 tak bang. Ni pun best lah. Teluk Lalang. Kan tarikh tu kau dah kerja. Bang gunung. Tarikh tu paper JKT je. Minggu tu. Berapa? Sama macam minggu lepas aku masuk tarikh JKT je. Lepas tu aku teruk.
Nak habis dah, tak jauh dah. Esok buat kelas ni. Esok dah, esok aku nak clear ni sukan punya pak. Esok nak pergi ambil printer, nak print dulu hak acara hari Selasa pagi kan, mula pagi tak dan nak pergi buat hari Selasa tu. Esok kena pergi buat dah. Tapi malam aku pesah key in apa? Aku pesah key in. Aduh. Apa tu orang panggil? Apa? Senarai atlet. Clear dah lah hari ni. Key in belakang dah. Ha. Esok aku nak pergi print pagi esok. Petang kerja nak pergi. Dah lah, nak pergi Maikor. Aku pagi esok nak join boleh. Aku pagi bajet pukul 9 tu nak pergi. Aku nak beroperasi di bengkel belakang lah. Nak print dengan nak apa satu tu. Mana dia tu. Ni dia. Akhirnya kita dah sampai dah penamat untuk nak kawan rainforest. Kita tengok sikit. Rupanya bila penamat kena lari. Tu cara lari tu. Selepas sebulan training, takat 5 kilo memang pandai lah ni. Gila dia. Dulu pun nak mati. Yang orang duduk dalam perut. Jom kita lepak dekat pondok.